Kalau korang plan nak renovate rumah, stop scroll. This is the event that you don't want to miss. By the way, ini bukan exhibition biasa. Yang ni one stop center. Semua benda ada pasal barang rumah. Tak payah buang masa pergi banyak-banyak kedai. Korang datang sini, comparekan barang, tengok mana korang suka, book and terus beli. Dari renovation idea, interior design, finishing detail, semua ada in one roof. Lagi best, ada collaboration dengan Hill Market. Hasil dari craft tangan, design, DIY shop, unique home decor yang cantik-cantik, yang jarang korang jumpa sebab benda ni semua hasil kerja tangan. Kira cantik. Korang tengok lah, korang datang kat Bubu kat sini memang sangat-sangat lawa. Ih, comel! Bunga ni you buat ke? Ya, semua saya buat sendiri. Serius kakak ni buat sendiri weh. Jarang orang buat bunga raya kan? So yang ni craft tangan rotan. Penting ni, tak dengar cakap. Tengok bantai-bantai yang unik. Satu-satunya phone case. Tak ada kat mana-mana. Tak boleh beli online pun. Sini je. Siap ada chance menang package renovate yang bernilai RM15,000. Early bird pun ada free gift. Kena cepat sebab stok terhad tau. Nak upgrade rumah, nak cari inspirasi, sinilah tempat dia. Kata kat sini empuk weh. Boleh tarik? Wah. So kepala kat sini. Yes. Buat harga direct daripada kilang. Lepas tu pula dia ada bagi special deal hanya dekat home deck sahaja. Free delivery satu Malaysia. Satu Malaysia? Yeah. Ni mandi 5 ustaz. Musim panas ni kena pakai blanket sejuk lah. So kalau dia time-time panas dia jadi aircon. Akan ada live cooking demo by Lagau Mat, Feng Shui session kalau nak set up rumah betul-betul ngam. Lepas tu korang ada DIY workshop, artisan staff, unique home decor. Datang, register dekat sini, early bird akan dapat free gift tau. Tapi hadiah dia random. While stock last. Lepas tu korang, kalau korang spend banyak, reward dia pun lagi banyak. Bonanza price kat sini, korang berpeluang boleh dapat Vera Makeover Renovation Package berbaloi RM15,000. Daily price termasuklah Toshiba dishwasher dengan RM1,000 cash. Hadiah dia pun bukan biasa-biasa tau. Jangan lupa main dekat Setia Spice Convention Center daripada 10, 11, 12 April ni. Orang Penang pakai